Pas. Masa aku gantung 2 pelet tadi, kau rasa sana dia menurun tak? Sama je, tak ada efek lah. Sebab aku takut dah gantung kan dia sana menurun, risau juga aku. Takut terbalik. Kalau tak ada benda ni aku gantung pelan-pelan. Agak dia kalau macam bergerak ke kau bagi tahu tau Kau jerit stop lah. Dia punya tu dah duduk bumi Oh, gearbox dia sikit je, belum duduk habis lagi lah. Ni dia tak lembik sangat, dia lembik sikit je lah. Sekarang planning belah kanan ni nak apa, nak gantung naik dulu. Lepas tu yang belah kiri punya ni kan nak ni lah, nak buang ke sana lah, bagi balance kan. Jadi tak adalah efek kalau time tarik kan, takut peng aja sebab dia dah sengit tau. Dapat. Pas. Sabar Pas Jangan sedih tau. Ni dugaan. Tak adalah, bukannya kau buang pun, kita betulkan balik keadaan kan. Tahu tapi betul kalau corner tadi aku laju memang pen jatuh kan. Yalah, mesti terbalik kan. Yalah. Nak buat apa lah, lori berat. Asal kau tak ambil 7 pelet je. Hebat ni. Okey, belah sana tak masuk lagi. Aku hantar naik, kau tengok Tengok reaction dia macam mana Sian abang driver kita nampak. Kau ingat senang ke nak bawa lori tipu ni? Risiko dia Tuhan saja yang tahu tau. Dapat? Okey, baik. Okey, dia dah dah pindah dalam 4 pelet Dah pindah 4 pelet ke lori aku. So balance tu kita cuma balance kan je lah. Dapat. Balance kan dia, sekejap lagi baru kita tarik lah. Tinggal ni balance 4 pelet ni kita buang ke kanan kot. Pisang.